Just nak tanya, recently Tun M said that he claimed that we are selling land to foreigners in Johor Bahru, and in effect, this land will become foreign land, and it will also change the political landscape. I was hoping to get your response to his claim. This guy is mad, you know. We've been selling land since we became independent. We sold land to the foreign embassies for them to build their embassies. Kita telah menjual tanah kepada syarikat-syarikat luar untuk mereka membina bangunan-bangunan mereka. Jadi ini bukan merupakan satu kesalahan. Banyak tanah-tanah yang telah pun dijual kepada pihak syarikat-syarikat luar pada zaman Mahathir sendiri. Mengapa pada ketika itu dia tidak fikirkan bahawa kita menjual tanah kepada orang lain? Saya nak tanya pada Mahathir, kalau kita jual tanah, katalah 1 ekar, 1 ekar tu bolehkah kita potong-potong, betul dia bawa balik ke China ke apa? Kata kita jual tanah di tepi, di Johor, di tepi pantai, saya nak tanya pada dia, bolehkah kita potong tanah-tanah tu, ya? Kemudian kata sekar, sekeping sekar tu kita hantar ke negara China. Boleh ke? Dia beli tanah di Malaysia, tanah tu tetap kekal di sini. Jadi apa yang dicakap ni? Saya jadi makin lama makin mengarut hari ni. Ya. Makin lama mengarut. Honestly, I think you know, he just want to create problem. We have to move on. Malaysia ini sebuah negara yang berbilang kaum dan you know, kita nak maju ke hadapan dah ni. Kalau ada orang tua macam ni buat perangai macam ni, saya nak minta rakyat Malaysia tu layan orang tua ni lah, ya. Layan. Tapi saya kena jawab juga, kena dia kata betul.